Video sebelum ni saya buat capati, hari ni saya nak masak kari sardin. Mula-mula kita tumiskan bawang besar setengah biji, bawang putih 2 biji dan halia dalam setengah inci bersama dengan daun kari. Kita tumiskan sampai dia naik bau lah. Kemudian masukkan rempah kari ikan. Saya bancuhkan dulu dengan air. Kalau tak nak terus letak sebut tu pun tak ada masalah. Saya suka bancuh dulu supaya dia tak cepat sangatlah nak hangit. Kita macam berjaga-jaga sikit lah. Kemudian kacau-kacaukan dia, tumiskan dia sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak tu, masukkanlah kentang. Kentang ni optional, nak letak pun tak apa, tak nak letak tak apa. Tapi saya letak, saya potong macam nak buat kari papu. Sebab ni saya nak buat sardin untuk pencicah, bukan makan dengan nasi. Lepas tu bila kentang ni dah empuk, kita tambah air juga sikit tahu, untuk pastikan kentang tu empuk. Janganlah semata-mata rempah tadi je. Kemudian barulah kita masukkan sardin yang saya dah cincang-cincang bagi hancur ni sikit. Tu masuk sekali dengan kuah dia tahu, bukan sardin je. Lepas tu dah kacau-kacaukan dia sekejap, sebab sardin kan benda tu dah memang dah empuk semua. Kita masukkan pula air asam jawa ni, agak-agak je lah, saya macam tak tahu nak agak berapa. Masukkan, kemudian perasakanlah dengan garam, gula dan ajinomoto, ikutlah kesedapan korang. Lepas tu kita masukkanlah santan. Santan ni kalau ikut korang lah, kalau nak kuah banyak letak banyak. Macam saya letak 1 biji, 1 biji kelapa punya perahan santan tu lah. Kemudian kacaukan dia biar dia masak sampai melega. Kalau korang nak masak pekat sikit, biarlah lama. Macam saya tak nak pekat, saya nak macam just ngam-ngam soy, sebab kita pun nak buat dia sebagai as a kuah pencicah. Okey, macam ni saya dah masak. Lepas tu makanlah dengan capati yang saya buat hari tu. Episod lepas, maaf lah ya, 2 hari tertangguh nak upload video capati ni sebab saya tengah sibuk. Lepas tu tak berapa nak sihat. Jadi korang kalau nak cubalah, selamat mencuba semua.